Biarpun berjaya mengangkat nama Sekolah Kebangsaan Senawang menerusi banyak pertandingan pada pelbagai peringkat, Cikgu Kamarul jarang meraih anugerah peribadi. Justeru terpilih sebagai antara 10 finalis teratas dalam Malaysia Teacher Prize 2024, antara pencapaian yang sangat membanggakan buat bapa kepada 4 cahaya mata ini. Saya adalah manusia guru yang tak pernah dapat anugerah. So, tiba-tiba tercalon dalam top 10 MTP tu, sebab top 10 MTP tu kita just macam isi borang ringkas sahaja. Borang tu maksudnya kita hantar gambar apa yang anak-anak murid kita buat. Saja cuba-cuba dalam orang cakap mengisi masa lapang, tiba-tiba dipanggil interview untuk stage 3 dan tiba-tiba kita diumumkan termasuk dalam final kan 10 orang terbaik. Pada saya, satu bahagian untuk saya dan satu semangat untuk saya lebih menonjolkan bakat anak-anak bangsa kita ini sebenarnya. Macam tadilah, satu mungkin menjadi motivasi pula pada guru-guru lain pula. Sama ada di sekolah saya ataupun sekolah lain dalam Negeri Sembilan, sebab saya satu-satunya wakil dari Negeri Sembilan. Pandangan cikgu adalah sangat-sangat positif dan cikgu sangat, orang kata, bersyukur, berbangga dengan pencalonan tersebut sebab cikgu nampak apa yang dibuat oleh Cikgu Kamarul tu. Sebab Cikgu Kamarul ni dia tak mengira masa, tak mengira wang ringgit untuk membentuk pasukan seni di Sekolah SK Senawang ni, terutama sekali recorder dan juga band. Dan yang terbaru, kalau ikutkan Cikgu Kamarul tengah menggilap anak murid dalam ukulele. Cikgu sentiasa menggalakkan dan cikgu sentiasa mengharapkan satu kejayaan pada Cikgu Kamarul, di mana semasa dalam proses Cikgu Kamarul untuk dipertandingkan di peringkat kebangsaan tu, cikgu bersama rakan-rakan guru yang lain bekerjasama menyediakan apa yang patut disediakan oleh Cikgu Kamarul untuk dipamerkan pada hari berkenaan. Ya, jadi maknanya kami sama-sama turunlah bekerjasama. Kami tak biarkan Cikgu Kamarul tu seseorang untuk menyediakan diri. Ya, di segi lain, kita satu pasukan bantu Cikgu Kamarul ni untuk menyediakan diri bagi pertandingan tersebut. Menjadi seorang guru tidak hanya berperanan sebagai individu yang mengajarkan sesuatu ilmu kepada murid. Lebih mulia lagi, golongan pendidik seperti Cikgu Kamarul turut menjadi suri teladan kepada generasi muda melalui teladan yang ditunjukkan. Cikgu Kamarul menjadi idola saya sebab dedikasi dia terhadap kerja dia yang dikorbankan untuk kita orang untuk menaikkan nama sekolah Simponi Fantasia. Dan alhamdulillah dapat juga panggil show ke semua tempat. Bijak membina hubungan yang akrab dengan murid-murid bagi memudahkannya untuk melatih kumpulan muzik Simfoni Fantasia ini, tiada lain yang diimpikan guru sepertinya, melainkan anak-anak ini berjaya dalam bidang yang sangat diminati olehnya, iaitu muzik. Meskipun begitu, Cikgu Kamarul turut berbesar hati tak kala diangkat sebagai idola di hati murid-murid sekolah ini. Perasaan saya lah, saya sangat-sangat bangga lah. Kita tak minta pun jadi macam tu, cuma mungkin sebab hubungan yang rapat tadi, sebenarnya kita kena buka motivasi untuk diorang. Saya cakap dengan diorang, kita kena target tinggi. Paling rendah pun saya suruh memang bercita-cita nak jadikan mereka ni pensyarah muzik, guru muzik ataupun apa-apa kerja berkaitan muzik. Sebab saya yakin tadi kan, saya nak ulang tadi, muzik ni boleh jadi kerjaya. Mereka mengidolakan saya, alhamdulillah. Saya memang bangga je lah sebab sebagai seorang cikgu, tengok anak murid berjaya, itu tak ada perasaan lain selain daripada bangga. Zaman sekolah dulu pun saya ada juga mengidolakan seorang cikgu. Sangat-sangat idolakan dia sampai saya ikut cara dia, saya ikut dia punya raja, dia punya usaha. Alhamdulillah sampai sekarang mungkinlah Tuhan tu balas balik, anak murid saya pula idolakan saya. Lagu istimewa.